pagi, dari Klang Valley kami berdiri. Jual beli rumah biar steady, servis padu setiap hari. Rumah, tanah, bangunan semua serah pada kami, tak perlu risau. Gambar, lawa, video bergaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ramadan Mubarak, Ramadan Karim. Hari ini sebenarnya adalah video pertama kita orang shoot dalam bulan Ramadan lah. Cumanya mungkin video akan release lambat sedikit. Okey, hari ini apa yang saya nak ceritakan tentang banglo di Lenggeng, Negeri Sembilan ni. Dia actually di sebelah je dengan Beranang, Semenyih semua tu. So di sempadan lah antara Negeri Sembilan dengan Selangor. So untuk peminat banglo setingkat, hari ini saya bawakan kepada anda semua sebuah banglo setingkat yang baru saja siap. So kita nak let go. Sebenarnya projek belakang ni, rumah yang baru anda nampak ni, dia bukan sekadar rumah yang saya nak promote untuk jual, tapi saya nak promotekan sekali, ini adalah first projek Property Boss dengan kerjasama sahabat saya, kontraktor. So inilah projek pertama kita orang untuk kita nak offer kepada anda yang mungkin tengah mencari kontraktor, yang mungkin anda nak cari tanah, nak buat rumah So boleh hire kita orang sebab kita ada package dari semurah-murah banglo sampailah high-end punya banglo lah. So banglo belakang ni merupakan banglo berkeluasan 1788 square feet. Ada 5 bilik, 3 bilik air. So banglo belakang ni, sekejap lagi saya nak tunjuk. Cumanya kita nak bagi tahu siap-siap yang sekiranya anda ada tanah nak buat banglo yang mungkin macam ni ataupun mana-mana design yang anda berkenan, kita boleh adjust. Ini just kita samakan dengan mana-mana rumah dekat sini lah. Sebab dekat Lenggeng ni, Mahkota Hill kita berada ni, banglo dekat sini memang orang jual dalam 400 ke 500 ribu harga range dia tu lah. Sebab ialah termasuk harga tanah, everything tu lah. So ini rumah belakang ni, rumah baru kita nak jual dengan harga 530 ribu sahaja. Sebab kita punya saiz lagi besar dengan rumah standard kat sini, yang orang jual 400 setengah ada, 480 pun ada. Kita nak jual 530 sahaja. Kita tak nak jual mahal, kita nak jual cepat sahaja. So untuk anda yang minatkan banglo setingkat, jom ikut saya. So dalam, kita panas sikit ni. So dari segi keluasan tanah untuk rumah ni, saiz tanah dia adalah 4,004 square feet. 4,000 square feet lah. So build up dia 1788, almost 1,800. Kita ada 5 bilik, sekejap lagi saya nak tunjuk. Jadi kita bawakan sedikit. Dekat sini kita memang dah ada jiran. Boleh nampak semua ni. Sebelah kita semua ada jiran. Full sampai ujung sana. So dengan kos yang kita bagi dekat anda ni, dengan harga yang kita jual tu memang sangat berbaloi. Kita tak ambil untung banyak pun, kita ambil sikit-sikit je. So jom ikut saya tu. Pertama sekali kita nampak parking, ruangan parking kat depan ni dia boleh memuatkan 2 kereta. Kalau anda nak selesa masuk lebih kereta lagi, dekat sini kita masih ada halaman lah. So dekat sini kita ada yard, satu halaman belah depan yang boleh memuatkan 3 lagi kereta dekat sini. So boleh masuk actually dalam 5 kereta lah dalam satu masa kat sini kalau anda adjust modified pagar tu. Dan rumah ni kita dah ada kelulusan, cumanya CCC dia take time sedikit. Kita dalam proses, mungkin dalam sebulan lagi dah dapat lah. So untuk rumah ni, kalau anda minat, memang anda boleh dapat rumah baru. Boleh nampak hasil kualiti kerjasama daripada kontraktor saya. Cuma masa nak buat itu memang seriously saya tak dan masuk. Tak dan nak buat video, maafkan saya. Belit lidah. Tak dan buat video, tapi saya akan masukkan sikit lah gambar proses kita buat sepanjang hari tu, masa kita tengah ongoing. And then sampailah dia siap. So jiran belakang pun kita ada. Ini tanah belakang, ada 10 kaki. Ini pagar memang asal daripada developer dulu. Yang menariknya Mahkota Hill ni, dia bukan setakat dijual rumah dengan tanah banglo dulu tau. Dia ada juga sediakan clubhouse, facilities. So kejap lagi kita akan pergi kejap tengok apa yang ada kat sana. Cumanya dia facilities lama lah, bukan facilities yang gempak macam rumah-rumah baru tu lah. So dekat sini saya terlupa satu benda. Dekat sini kita ada extra tangki. Ini adalah tangki tadahan hujan daripada gutter sekeliling rumah ni. Kita buat satu, kita pusatkan satelit ke tangki ni, and then tangki ni anda boleh guna untuk kegunaan luar lah. Nak basuh, nak cuci lantai ke, nak basuh kereta kat depan ke, boleh tarik wire. And then
nak maintain, nak buat tanam pokok ke, bolehlah sila sidam. Dan ini untuk ke dapur belakang. Jom ikut saya, kita masuk ikut depan. Jom. Jap, kalau anda ada nak jual rumah ataupun segala yang berkait dengan properti, boleh hubungi saya. Thank you. Desain rumah ni memang kita sengaja buatkan satu terrace area dekat depan ni. Mungkin kalau anda nak buat tempat sitting ke, untuk pakai kasut ke apa, kat sini lah. So kita datangkan desain sebegini untuk rumah ni. Boleh letak kat sini kursi, nak pakai kasut semua. So jom ikut saya masuk dalam. Okay, so rumah ni baru je siap, jadi saya pakai kasut sebab berabuk. Jadi buka je pintu, layout yang kita bagi ni memang layout common yang best untuk rumah setingkat. Sebab kita bagi open terus tau. Masuk sini terus full dekat sini kita boleh nampak living area, and then dekat sini ada satu dining area. So dining area dia ni kita ada sliding door. Yang sliding door ni memang kita bagi lagi satu terrace area kat luar ni, supaya kalau anda buka pintu ni, kebetulan anda pergi dapur ke, tak perasan hujan tiba, tak adalah air tu tempias masuk rumah. Sebab kat sini kita ada satu bumbung dan terrace area kat sini lah, untuk tanah tepi ni. So dekat sini still ada walkway punya saiz yang sangat luas, lebar kat sini. So mungkin kalau anda nak full utilize ID ke apa, anda buat situ ruang tamu, and then sini pun meja kecil, and then sini pun boleh satu lagi dining lah kalau anda nak adjust. Dan sebelum saya tunjuk bilik-bilik dia ni, saya nak tunjuk dapur dahulu. So dapur kita tak bagi kosong, kita bagi sekali tabletop. Biasa ramai orang komplain rumah-rumah developer dia bagi sinki je. Kali ni tak, kita bagi tabletop sekali lah. So anda just install kitchen cabinet sahaja kat sini. Kita bagi L shape punya. Dan kat sini masih ada ruang. Kalau anda nak letak mungkin kat sini peti ais, dan kat sini boleh letak mesin basuh sebenarnya. Tapi kemungkinan besar kebanyakan orang akan suka letak mesin basuh dekat luar lah, supaya tak mengganggu ruangan dalam. Yalah, nak masak ke apa, tiba-tiba nak basuh baju tu tak sesuai lah. So boleh letak luar ni, tak ada masalah. And then sini boleh seal balik area dia. Cuma kita bagi suggestion sahaja kat situ. So rumah ni, ruang-ruang common saya dah tunjuk, common area. Saya nak tunjuk bilik-bilik layout yang kita bagi. Layout kita buat full open kat sini, and then bilik semua sekeliling tau. Sebab kita nak bagi bilik semua dapat tingkap tau. Kita bagi macam bentuk L kat sini. Bermula dengan first dekat sini, kita bagi master bedroom. So master bedroom dia tak boleh nak expect besar sangat lah, sebab kita dengan saiz 1000, almost 1800 tu, kita bagi 5 bilik tau. So saiz master bedroom dia ni just nice sahaja untuk anda masuk. Yalah, sebab kita tak nak expect lebih untuk orang yang nak duduk rumah setingkat. Banglo setingkat ni dia lain dengan 2 tingkat. Kalau banglo 2 tingkat, yes, dekat atas kita boleh buat bilik yang besar. So yang ni sudah memadai saiz dia, memang selesa untuk master bedroom. Dan dia complete dengan bathroom dia. Bathroom dia pun kita bagi full tiles sampai atas kita bagi. Tak kedekut punya, memang kita bagi full spec lah sebenarnya cerita. Bukan high spec tapi full spec kita bagi. Ini bilik kedua. Bilik kedua ni dia tak besar sangat. So dekat sini kita saja nak bagi option. Contoh kalau anda rasa tak besar sangat ruang untuk master bedroom So dekat sini kita boleh pecahkan dinding ni dan tembus ke bilik ni buat wardrobe. Contoh untuk orang yang banyak baju ke apa, and then dia seal pintu ni buat satu wardrobe area ataupun office korang ke apa. Sinilah sesuainya. Sebab bilik ni tak ada bilik air. Dan kat sini, jom sikit lagi. Rumah ni tak besar pun. So ini bathroom untuk sharing 2 bilik ni. So ini bilik ketiga dalam ni. Maaf kalau bergema So ni saiz dia sesuai lah untuk anak yang satu bilik seorang. Sebab bilik dia ni memang untuk, kalau letak katil queen tu lepas, memang lepas ini. Cumanya dia macam mengam-mengam elok lah. Kalau kosong memang tak nampak, tapi kalau dah masuk barang nanti anda akan faham lah apa yang saya explain ni. Kat sini pun, ini bilik ketiga. Bilik keempat maksud saya, dia lebih kurang bilik tadi je. So 2 bilik ni dia sharing bathroom ni. Dan ni bilik last. Ini bilik kelima. Saiz dia pun memang senang cerita satu bilik seorang anak lah. Tak payah nak berebut lah. Jadi untuk bilik kelima ni, dia punya bathroom, toilet dekat luar sini.
Kita sengaja desainkan macam ni supaya kalau tetamu duduk, dia orang boleh gunakanlah bilik air dekat luar ni. Jadi untuk ni, bilik ni mungkin untuk bilik tetamu lah, tetamanya kat sini. Cumanya dia kena cross luar macam ni lah. Mungkin kalau anda ada bajet lebih, mungkinlah boleh pecahkan sini, buat pintu supaya ada pintu dual key lah. Daripada dalam boleh masuk terus bilik air, daripada sini pun boleh masuk bilik air. So depend kepada anda. Kita desainkan sebab kita tak nak terus buat ready made. So, risau takut nanti orang cakap tak berkenan, nak kena tutup balik, jadi kos. So kita bagi mana yang common punya lah, senang untuk semua orang boleh pakai, nak adjust semua boleh. So rumah ni memang rumah yang baru je siap. Memang ini adalah projek kerjasama Property Boss dengan kawan saya, kontraktor. InsyaAllah doakan. Kita orang memang pun nak ke arah development lah. Mungkin dia boleh bekerja kecil ke apa macam tu lah. So doakan tim kita orang. Mana tahu daripada sini banyak yang kontak untuk buatkan rumah ke apa. Sebab kita jadikan rumah ni sebab kos kita tak banyak sangat nak habis kat sini. Kalau kita buat banglo besar terus, kos kita orang dah sangkut kat situ besar, and then nak cari pembeli tu pun mungkin makan masa. So kita bagi satu rumah contoh yang harga dia sedang-sedang lah. Kalau nak buat rumah macam ni, 300,000 dah cukup dah pun untuk siapkan rumah macam ni. Sekian untuk house tour kali ini. Sebuah banglo yang dua option, sama ada anda nak buat, kita boleh buat sebegini ataupun macam-macam yang depend daripada design anda lah. So costing yang saya cerita tadi tu dan 300,000 tu memang termasuk semualah kelulusan majlisnya, CCC semua, everything lah, consultant fee, everything. Dan untuk sakcir semualah binaan. Dan rumah ni, rumah contoh yang kita buat ni adalah memang for sale. Kita nak jual dengan harga 530,000, boleh nego lagi, boleh runding, tak ada masalah. Kita memang nak jual rumah ni supaya kita boleh buat next project lah. So rumah ni memang kita jadikan contoh dan kita nak jual terus. So dekat ada market dalam ni, Mahkota Hill, memang saya nak tunjuk contoh pun tak sedap rumah orang lah. Tapi rumah yang saya cakap 450,000 semua tu memang rumah lama, rumah dah lebih 10 tahun, rumah yang design dia tu saya rasa saiz kecil sikit kot daripada sini kot. 1,700, mungkin 1,600 kot macam tu lah. Yang ni 1,800. So kita jual ni memang based on harga market. Harga market value pun kita check 550,000. So kita jual below market lagi. Ini kita bagi nego. Dan kita depend. Kalau anda nak beli rumah ni, nak low deposit, nak markup ke, nak cover loan semua tu, kita boleh bantu insyaAllah. Sebab market value 550. Dan buat anda yang mencari kontraktor untuk bina rumah idaman di atas tanah, boleh kontak kita orang. InsyaAllah tim saya akan bantu untuk merealisasikan impian anda. Okey, sehingga berjumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.